Asalnya Nabi Muhammad apabila dia masuk syurga, maka Allah Ta'ala lupa keingatan dia mengenai umat dia. Maka dia pun duduk biasa. Akhir sekali dah lama dah sangat, maka Allah Ta'ala kata, wahai Jibril, pergi kamu kepada neraka kita umat Nabi Muhammad. Ada lagi dia dalam neraka tu, tanya dia apa dia permintaan dia. Maka Jibril pergi ziarah neraka, masuk dalam neraka. Apabila lagu tu pergilah jumpa umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, gapo dia mu nak pesan gak permintaanmu? Berjerit HP, tak tahu nak kecek ada. Supo arah dah belako-lako. Nyo katok berapa ribu tahun dah tak tahu dah. Maka dia kata, ambo nak minta pesan lah. Kirim salam gak kok Nabi ambo. Pada masa itulah rasa bernilainya Nabi kita. Kirim salam apa dia tak boleh nak kata apa dah, ambo tak boleh. Ya kirim salam kata ambo duduk dalam neraka lagi ni. Ya Nabi tak ingat kau kat ambo. Maka Jibril pun masuk. Tu yang pesan. Masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga tu, maka Allah Ta'ala kata, ya Jibril, apa dia permintaan ahli neraka? Katanya Jibril, umat Nabi Muhammad yang nak kirim salam lah ke Nabi dia. Masa ni baru nak sebut salam. Orang tiap-tiap kali maulid, Assalamualaikum, kirim salam awal-awal lagi atas muka dunia. Lah ni rasa terparuk kali. Maka katanya Allah Ta'ala, yaklah Nabi dalam syurga. Maka Jibril koyak kita pergi jumpa Nabi Muhammad dalam syurga. Wahai Rasulullah, koyak kita, mari kamu dia apa ada pesan ni. Pesan siapa dia? Ada orang kirim salam. Siapa dia kirim salam tu? Wahai Jibril. Jibril nalik nak koyak tadi. Dia tahu dah Nabi Muhammad kalau tahu benda-benda. Siapa dia kirim salam wahai Jibril? Umatmu duduk dalam neraka. Jono kau Jibril ada lagi umatmu dalam neraka. Ada lagi. Unggah Nabi. Dengar berita tu unggah daripada syurga, unggah pergi neraka. Buka pintu. Bangun suruh buka je pintu. Tengok Nabi kita. Orang lain tak berani buat gitu. Ayah enda kau, datuk enda kau, paduka Power Ranger kau tak berani buat lagu tu. Nabi Muhammad dalam syurga nya unggah pergi cari neraka, ayat kepada buka pintu. Buka pintu aku nak tengok mak. Maka katanya dalam kita kata buka, Nabi Muhammad ayat buka kawin. Terjun dia. Kita terjun dari api. Terjun dia pun kau tahu. Terjun ikuti sorang mana itu. Tu Nabi kita. Pada masa itulah baru nak